bagi saya, kalau jarum akupuntur itu saya boleh gunakan untuk membantu melancarkan laluan meridian saraf fizikal kita, saya sangat melihat Al-Quran ini adalah merupakan akupuntur kepada jiwa manusia. Getaran dia menembusi titik emosi yang tersumbat akibat trauma pengkhianatan. Jadi sebagaimana yang saya cakap, video ni untuk anda yang sedih dikhianati oleh pasangan kita. Harap boleh dengar video ni sampai habis ya. Kerana hari ni saya nak kongsikanlah 10 cara bagaimana Al-Quran ini tadi akan membantu kita secara fisiologi untuk merawat sistem saraf kita yang dah sakit ni kerana menghadapi tekanan dalam isu kecurangan. Okay. Al-Quran ni dia bukan sekadar teks, bukan sekadar buku. Kalau lihat di belakang saya tu, ada lagi dekat belakang, okay, banyak lagi. Kalau orang tengok Al-Quran ni secara sepintas lalu, dia macam satu buku je, macam kitab je kan. Dan kitab-kitab saya yang kat belakang tu pun ada beberapa orang, kanak-kanak lah terutama, yang tak boleh nak bezakan antara kitab dan Al-Quran. Dia cakap, wah banyaknya Al-Quran doktor. Saya nak senyum jugalah, tapi maksudnya dia alert bahawa ini adalah sesuatu yang berkait dengan Al-Quran. Ya, walaupun mungkin sebenarnya bukan pasal Al-Quran pun, tetapi elemen yang hampir sama. Maknanya kitab biasa pun orang ingat Al-Quran. Al-Quran ni pun orang mungkin boleh ingat dia sebagai sebuah buku biasa sahaja bagi orang-orang yang buta hati dia, yang tak faham macam mana Al-Quran ni bertindak dalam hidup kita sebagai seorang manusia, terutamanya bagi orang yang Islam. Jadi, sebenarnya Al-Quran ini adalah guideline kita tau. Guideline kita. Dan ada 10 perkara, 10 cara yang saya nampak mengikut pengetahuan saya, mengikut pengalaman saya sebagai seorang dalam bidang bahasa Arab, dan juga sekarang telah beralih kepada seorang terapis. Saya lihat kesinambungannya. Pertama, melalui apa yang kita sebut sebagai resonance. Resonance,